Dilahirkan pada 29 Mei 2013, beliau merupakan seorang murid yang sentiasa menonjol melalui akhlak, disiplin dan kesopanan yang tinggi. Kepribadiannya yang matang serta keupayaannya membawa diri dengan baik menjadikan beliau contoh teladan dalam kalangan rakan sebaya. Sebagai pemimpin muda, beliau memegang amanah sebagai ketua pengawas sekolah dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Beliau sentiasa memastikan disiplin sekolah berada pada tahap terbaik dan menjadi suri teladan melalui sikap beradab serta ketegasan yang seimbang. Pencapaian beliau semakin menyerlah apabila pernah dianugerahkan sebagai ikon kanak-kanak dan dilantik sebagai duta sahsia sekolah. Pengiktirafan ini membuktikan nilai kepimpinan, sahsia unggul dan kepribadian terpuji yang dimilikinya. Tokoh sahsia yang dimaksudkan ialah Nur Sofia Medina binti Amansah. Tahniah dan syabas diucapkan.